Bernie of head of Mukhaan? had a meeting with Netanyahu. So I am asking myself this question. Or any person can ask. Naratif mengenai kematian David Barnier dan Benjamin Netanyahu akibat serangan peluru berpandu adalah sebahagian daripada kempen maklumat salah yang sedang tular di media sosial. Berikut adalah penjelasan terkini mengenai status mereka. David Barnier Netanyahu masih hidup. Setakat hari ini, 12 Mac 2026, tiada sebarang serangan peluru berpandu yang dilaporkan berjaya menyasarkan atau membunuh pucuk pimpinan tertinggi Israel tersebut. Benjamin Netanyahu masih menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri. Sumber rekaan, dakwaan bahawa maklumat ini berasal daripada mata-mata roh di India, adalah taktik biasa yang digunakan dalam penyebaran teori konspirasi untuk memberikan gambaran seolah-olah maklumat itu sulit atau eksklusif, sedangkan ia tidak mempunyai bukti fizikal atau pengesahan diplomatik. Identiti individu dalam video. Lelaki dalam video tersebut dilabelkan sebagai Mehmet Vefa Dak dengan kapsyen Incoming President of South Africa. Ini adalah maklumat yang mengelirukan kerana beliau bukan Presiden Afrika Selatan. Mehmet Vefa Dak sebenarnya adalah seorang ahli politik dari Turki yang tidak mempunyai kaitan dengan Kerajaan Afrika Selatan atau operasi ketenteraan di Israel. Status video terkini, Netanyahu masih aktif muncul dalam pengumuman rasmi Kerajaan Israel. Sebarang berita mengenai kematian pemimpin negara yang sebesar itu pastinya akan menjadi berita utama di seluruh rangkaian berita dunia seperti CNN, Al Jazeera, atau BBC dalam masa beberapa minit, bukan hanya tular di akaun media sosial pribadi. Kesimpulannya, berita ini adalah rekaan sepenuhnya untuk tujuan tontonan di media sosial. Sila abaikan kandungan tersebut kerana ia tidak mempunyai asas fakta.